Wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazain rahmatika ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma rabbana zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman wadhi'a. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma tamim lana bil khair. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum. Baik, alhamdulillah, syukur kepada Allah dan selawat ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, terima kasih kepada Tuan Imam dan semua ahli jawatan kuasa dan juga semua sahabat-sahabat dan tuan-tuan puan-puan yang hadir pada pagi ini. Begitu juga sahabat-sahabat yang mendengar secara online. Tajuk kita pagi ini ialah secara tepat nama dia CBDC, iaitu Central Bank Digital Currency. Kita nak bercakap tentang satu bentuk kuasa yang akan mengawal kita dan dunia dalam keadaan sampai ke tahap perhambaan moden, dan kita akan hilang segala-galanya, hatta kebebasan diri pun tidak menjadi milik kita, apalagi harta ataupun hak pribadi, keistimewaan yang kita nikmati selama ini. Benda ini tidak jauh kalau ikut perancangan mereka. Bermula tahun 2025 peralihan akan berlaku dan pelaksanaan penuh akan bermula pada tahun 2030. Jadi tuan-tuan sekalian, inilah salah satu bentuk kawalan yang akan berlaku ke atas semua manusia tanpa kira agama. Kerana yang akan mengawal kita ini bukan lagi negara ataupun kerajaan atau pasukan tentera atau parti politik, bukan. Tetapi ia adalah golongan-golongan kaya yang mengolah harta dunia selama ini. Dan apa yang mereka buat ini bertujuan menjadikan manusia ini hamba yang patuh kepada pemerintahan Dajjal pada satu masa akan datang. Jadi kita minta tuan-tuan tolong dengar. Kita akan cerita benda ni sampai jam 7.15 sahaja. Ini penting. Pertama sekali tuan-tuan sekalian, secara ringkas sahaja, sebab ada 4 tajuk sebenarnya. Ada 4 bahagian, 4 bab ni untuk nak cerita pagi ni. Tapi ringkas sahaja. Pertama sekali, untuk makluman kita, sesudah kita jatuh, kerajaan Islam ini hilang dan sistem khilafah berjaya diruntuhkan, maka berubahlah kehidupan manusia daripada hidup bertujuan untuk menyembah dan beribadat kepada Allah dalam segenap sistem kehidupannya, kepada hidup dan menghabiskan segala tenaga, masa, kekuatan, akal, fikiran untuk menjadi hamba kepada dunia itu semata-mata. Jadi sebab itu kalau kita tengok kepada cara hidup kita hari ini, tuan-tuan boleh tengok, agama bukan agenda kehidupan.
Dengar ayat hamba. Agama bukan agenda kehidupan. Agama hanya salah satu bahagian daripada kehidupan. Itulah minda yang telah diubah kepada kita. Dan bermula daripada tahun 1944, iaitu apabila Bank Dunia ditubuhkan, maka disitulah penjajahan wang bermula. Apabila wang dijadikan sebagai sumber nilai dan alat untuk mengukur segala transaksi atau proses kehidupan manusia. Dan apa yang bahaya tuan-tuan pada waktu itu, satu benda yang orang tak perasan, wang atau duit, terutama duit Amerika, menjadi alat untuk meletak harga kepada benda-benda yang ada. Itu kemungkaran pertama yang telah berjaya mereka buat. Sehingga wang kertas itu mereka tipu. Mereka kata wang kertas ini dicagar atas nama emas, dengan maksud $1 ada sekian-sekian emasnya untuk langkah pertama. Tetapi mereka sudah berjaya menanam kepercayaan dalam diri manusia. Kertas disah lakukan sebagai alat untuk menilai harta-harta yang ada. Akhir jadi terbalik, kertas yang meletak harga kepada emas. Ini penipuan yang pertama. Kenapa mereka tidak mahu menggunakan emas dan perak sebagai mata wang yang meletakkan nilai pada benda-benda yang lain? Kerana emas dan perak, kalau kita guna dalam bentuk beratnya itu, bentuknya itu, dia tidak boleh dimanipulasi untuk menggandakan jumlah riba. Jadi itulah asas kepada lahirnya senjata riba yang membunuh manusia. So benda ni pun berjalan sampai kepada tahun 1971. Sampai tahun 1971, apabila orang sudah percaya daripada 1944, lebih kurang 20 tahun lebih, hampir 30 tahun, maka emas tidak lagi dijadikan sandaran kepada nilai wang. Sebaliknya wang hanya dicagar atas nama kepercayaan dan pergerakan harga pasaran saham yang berasaskan petrol dan sebagainya. Jadi tuan-tuan sekalian, tuan-tuan kena ingat ni. Tuan-tuan sekalian, tuan-tuan kena ingat, bermula tahun 1971, 71 tuan-tuan sekalian, bermulalah penipuan melalui wang. Wang kertas tadi tidak lagi disandarkan kepada emas. Di situ dia boleh cetak sebanyak-banyaknya. Tetapi sejak 1944 sampai kepada hari ini, tahun 2024 nih, 2024 yang lepas sampai 2025 sekarang ini, wang inilah yang menjadi nilai untuk menyukat segala harta manusia di atas muka bumi. Dan orang sampai percaya wang inilah sebenarnya nilai sebenar harta dunia. Maka tuan-tuan sekalian, benda tu pun berlaku dah sampai kepada zaman kita. Dan kalau saya nak sebut semua di sini, tuan-tuan sekalian, kita tidak akan habis ceritanya. Tapi sampai tahun 19, tuan-tuan sekalian, 2024 ini, untuk makluman kita, apabila 1971 mereka berjaya tiadakan emas daripada wang, kemudian tuan-tuan sekalian, masuk tahun ni, kita cerita secara ringkas, masuk tahun 2025, mereka cuba menukar wang kertas kepada wang digital. Tuan-tuan dengar ya, Amal nak cerita bab ni, kalau habis satu bab ni pun mujur, tuan-tuan sekalian. Jadi di sini tuan-tuan, dari 1944 duit dalam bentuk kertas. Kemudian 1971 duit ditiadakan nilai emasnya. Duit disandarkan kepada orang percaya. Dan kepercayaan itu bukan nilai, dia hanyalah sangkaan ataupun keyakinan. Kemudian duit-duit itu bermula 1971 sampai tahun kita ni
2025 duit kertas tadi akan mula ditukar kepada bentuk wang digital. Sebagaimana kita cerita pada minggu lepas bahawa dalam pasaran dunia hari ini, wang kertas atau wang bercetak hanya sekitar 5% sahaja. 95% lagi wang kita dalam bentuk angka yang ada dalam nombor-nombor akaun sahaja. Dan bila ada angka seperti kita cerita minggu lepas, dia boleh ganda, dia boleh sekat, dan dia boleh buat tambah, dia boleh kurangkan. Okey, hari ini tuan-tuan, bermula 2025 menuju kepada setahun 2030, apa mereka akan buat? Mereka sudah boleh cetak duit tanpa sandaran. Dan duit yang ada kepada kita tu dah jadi alat penjajahan ekonomi, dan duit inilah yang telah boleh digandakan dalam bentuk pinjaman yang melahirkan riba. Seperti kita cerita pada minggu lepas. Tuan-tuan sekalian, saya kena cerita bab ni sebab 5 tahun lagi perang ke atas manusia oleh puak-puak penganut agama Dajjal Illuminati ni, tuan-tuan sekalian, dia tidak pakai senjata, dia pakai duit, tuan-tuan sekalian. Dan untuk makluman kita, proses mengubah duit daripada kertas kepada angka dalam bentuk nombor online digital itu telah pun bermula sejak tahun 2000 sampai 2020. Makna 20 tahun dulu, 2020 sampai tahun 2000 sampai 2020 sudah 20 tahun. Tambah kita sekarang 5 tahun jadi 25 tahun. Di mana segala bentuk cara nak tipu kita ini telah ditukar kepada bank online, fintech, e-wallet, dan tetap mengekalkan riba tetapi hanya dalam bentuk digital. Dan tuan-tuan sekalian, setiap benda ini dibuat dalam bentuk online, dan daripada tahun 2020 menuju ke tahun 2030, proses menjadikan duit hanya terarah dan akan berada di bawah satu bank sahaja yang kita panggil CBDC, sedang berjalan sejak 25 tahun yang lalu dan tinggal 5 tahun sahaja lagi, di mana mata wang digital akan dikawal terus oleh bank pusat daripada satu bank sahaja. Dan seperti kita sebut pada minggu lepas, bank-bank yang ada yang tuan-tuan duk tengok tepi jalan sekarang ini, sikit lagi semuanya akan disatukan di bawah bank pusat sahaja. Sama ada dia nak kekalkan nama yang ada atau dia nak satukan nama, itu kita tidak pasti. Tetapi semuanya akan disatukan di bawah satu sistem. Dan tuan-tuan sekalian, waktu itu tiada lagi wang fizikal. Wang kertas tidak akan ada. Auto teller untuk keluar duit mesin tu tak perlu ada dah. Semua melalui telefon. Semua melalui telefon. Tuan-tuan dengar ni apa cerita ni. Dan setiap transaksi yang kita buat akan direkod dan boleh disekat. Maknanya kita tidak ada hak penuh ke atas wang yang ada, sebab satu masa nanti wang pun bukan milik kita. Dia hanyalah angka kredit yang diberi pinjam oleh kerajaan kepada kita melalui lesen yang akan dikeluarkan. Dan jika kita melanggar perkara-perkara yang akan saya sebut, lesen kita itu boleh disekat atau jumlah transaksi kita juga akan disekat. Jadi CBDC ini ringkas daripada Central Bank Digital Currency, CBDC, ialah mata wang global paling berbahaya dalam sejarah manusia, kerana ia menggabungkan, ni dengar ni, dia akan gabungkan kawalan total ke atas manusia. Maknanya orang boleh kawal kita dengan menggunakan duit, tak payah guna polis, tak perlu ada polis, sebab semuanya bergerak melalui digital.
Tak payah ada polis, tak payah ada tentera, tak payah ada apa. Itu kecuali untuk berperang, menyerang sahaja. Pencuri pun tak boleh nak rompok apa lagi dah. Tuan-tuan sekalian, tuan-tuan dengar. Kemudian dia akan buat pengawasan total. Maksudnya dia akan awasi kita sepenuhnya, dan dia ada kemampuan untuk membekukan akaun dan juga penguatkuasaan agenda politik. Maknanya kalau kita tak selari agenda politik kita, seperti saya duk cakap sekarang ni, dengan kehasrat puak-puak ni, dia politik pada masa tu bukan lagi politik parti PAS UMNO seperti yang kita ada, tetapi politik Dajjal yang dikontrol oleh Bank Dunia. Jadi kalau kita tak selari dengan agenda politik mereka, mereka boleh kawal kita melalui wang kita tadi. Dan dia boleh kawal manipulasi tingkah laku manusia melalui algoritma. Algoritma yang kita duk panggil AI sekarang ni, dia akan boleh kenal kita buat apa, sebab sudah ada video yang keluar dari negara China bagaimana budak sekolah dikawal dengan kamera sepenuhnya. Nak masuk kelas scan muka, scan tangan, nak ambil makanan kena thumbprint, nak hadir pun kena scan mata. Semua pergerakan dikawal dan diketahui ke mana kita pergi. Kenapa waktu ini tidak hadir? Kenapa tak boleh ada dalam sistem pada waktu ini? Jadi tuan-tuan sekalian, CBDC ini ialah pintu masuk kepada sistem ekonomi Dajjal yang akan berlaku. Tuan-tuan dengarlah tuan-tuan. Jadi apa itu CBDC? CBDC ialah mata wang digital rasmi sesebuah negara, diterbitkan oleh bank pusat sahaja. Mungkin buat sementara kita panggil Bank Negara Malaysia dulu, tapi dia akan pergi kepada Federal Reserve, dan akhirnya pergi kepada ECB, dan akhirnya kepada PBOC dan sebagainya. Jadi akhirnya balik-balik tu The Fed, dia panggil Federal Reserve, yang akan kawal secara total. Jadi perbezaan CBDC ini dengan duit yang ada sekarang, kalau sekarang ni ada orang panggil duit kripto. Kononnya duit tu bertujuan untuk duit digital, digital coin kita panggil. Kononnya untuk tidak dikawal. Tetapi satu masa nanti CBDC 100% akan kawal bank dan boleh beku harta kita serta merta. Transaksi kita boleh disekat. 100% identitinya adalah digital, tidak ada dalam bentuk wang fizikal, dan dia milik negara. Kita hanya pengguna, dan dia boleh luputkan duit kita. Dia boleh luputkan tuan-tuan. Kalau kita sekarang ni ada sejuta duduk situ, tak, bila digital semuanya dia boleh luputkan duit kita jika dia rasa kita ini mengganggu dasar-dasar dia. Jadi dia akan menjadikan manusia tidak lagi memiliki wang, tetapi hanya lesen untuk menggunakan wang, dan lesen ini boleh ditarik pada bila-bila masa. Tuan-tuan dengarlah tuan-tuan. Jadi CBDC ini sebenarnya sebagai sistem Dajjal ekonomi. Jadi nombor satu tuan-tuan sekalian, dia akan buat kawalan total terhadap pembelian. Dia boleh tetapkan sehingga dia boleh kawal apa yang kita boleh beli dan apa yang kita tak boleh beli. Dia boleh kawal di mana kita perlu beli dan di mana kita tak boleh membeli. Bila boleh beli, dan had perbelanjaan harian juga dia akan kawal. Tuan-tuan dengarlah tuan-tuan. Benda ini orang lain tak sebut ke tak sebut saya tak tahu, tapi ini hakikat yang mereka rancang. Jadi sistem ini basic dia panggil berasaskan kepada programmability. Programmability ini maksudnya satu kebolehan untuk memprogram manusia melalui duit. Jadi bank pusat boleh kawal bagaimana wang anda digunakan. Dan di antara benda yang akan berlaku lagi, dia boleh freeze dan disable, iaitu bekukan duit kita hanya dalam masa 1 saat. Contoh, jika seseorang melanggar dasar-dasar yang dia nak, antaranya jika seseorang itu menolak vaksin pada satu masa nanti, menolak vaksin. Tuan-tuan tak nak ambil vaksin, dia kata awak tak ambil vaksin, awak tak boleh guna duit awak. Sebab semua dalam bentuk digital. Sebab itu untuk makluman sekarang ni,
saya nak sebut di sini, saya rasa tuan-tuan kena ambil peluang daripada apa yang dibuat oleh kerajaan Kelantan sekarang ni, yang memberi lesen kepada rakyat Kelantan untuk mendulang emas. Jadi minta lesen tu, dan buat kerja tu, dulang emas, dan mana-mana emas yang dapat simpan dalam bentuk logam, jangan tukar kepada duit. Sama ada nak pergi satukan dekat kedai emas ke tak apa, tapi simpan dalam bentuk logam. Kalau boleh 1 gram, 1 gram, 1 gram, ataupun setengah gram untuk kita guna sebagai wang pada masa akan datang. Hanya dengan itu sahaja kita boleh lepas daripada kawalan digital ini. Tuan-tuan sekalian, digital ini dajal tal makna dia sebenarnya, tuan-tuan sekalian. Ini saya cakap tuan-tuan, dia boleh kawal kita. Tuan-tuan jangan buat tak tahu benda yang saya cerita ni. Nanti tuan-tuan akan kena bila terperangkap, bila kita tidak ada tanah. Dan orang yang paling bahaya waktu itu, bila orang itu tidak ada emas simpanan. Kerana tuan-tuan sekalian, hatta tanah kita, kereta kita semua sekali akan didigitalkan. Akan didigitalkan, pendaftarannya akan diubah milik kepada milik digital, dan dia ada kuasa penuh untuk ambil tanah kita. Sebagaimana yang kita tengok sekarang berlaku di kampung Sungai Baru, di kampung Papan semua sekarang ni. Dia boleh ambil, tuan-tuan sekalian. Dia boleh halau kita daripada tanah kita atas nama rang undang-undang bila kita tak ikut syarat-syarat dia. Tuan-tuan sekalian, ini benda yang kita kena cerita sekarang sebelum berlaku. Yang boleh selamatkan kita Allah Subhanahu Wa Taala tu kita tak nafilah. Tetapi untuk kehidupan sehari-hari sebagai sandaran kepercayaan kita, kita kena ada simpanan, sama ada dalam bentuk perak ataupun emas dan sebagainya. Itu hakikat kalau tuan-tuan nak hidup. Cuma ini perancangan mereka lah. Dan jangan lupa doa juga supaya benda ini tidak berjaya dan tidak berlaku. Tapi perancangan mereka 2025, mereka 2030 mereka tu. Di antara benda lagi tuan-tuan yang dia akan tekan kita pada masa akan datang, bila kita menolak gender. Tuan-tuan tahu tak salah satu agenda mereka pada masa akan datang? Meniadakan jantina. Jadi manusia ni tidak ada lelaki, tidak ada perempuan. Lelaki boleh jadi perempuan, perempuan boleh jadi lelaki. Dan kalau kita tak terima konsep itu, kita tak terima boleh perkahwinan sejenis, kita tak terima adanya LGBT, kita menentang LGBT, kita akan dianggap orang yang tidak patuh dasar mereka. Dan mereka juga boleh tekan kepada kita benda ni. Kemudian yang ketiga, kalau kita kritik kerajaan yang global, kerajaan global yang ada. Yang keempat, iaitu apabila kita tidak patuh kepada sistem ESG. ESG ni maksudnya undang-undang yang dibuat oleh mereka berdasarkan environment, sosial dan juga gender. Tuan-tuan sekalian, jadi di satu masa nanti mereka akan kuat kuasa ke atas kita undang-undang berasaskan alam sekitar. Salah satu benda yang sudah mula akan dikenakan kepada kita, tuan-tuan pernah fikir ke tak, kita akan kena cukai karbon. Cukai karbon, bila kita mengeluarkan karbon dioksida secara berlebihan, maka sama ada syarikat ke, kilang ke, individu ke, dia akan kena bayar cukai lebih. Dan termasuk di antara di bawah cukai karbon nanti, kereta-kereta yang menggunakan minyak akan kena bayar cukai lebih berbanding kereta yang menggunakan bateri. Sebab itu mereka sedang berusaha untuk mengurangkan kereta minyak dan tukar kepada kereta bateri. Dan atas dasar itulah mereka sedang berusaha mencari dalam dunia ini di mana bumi yang ada REE atau nadir bumi. Mereka akan cuba kuasai bumi tersebut untuk ambil REE sebagai alat untuk bina bateri, sebagai kuasa kekal, dan begitu juga untuk bina chip komputer dalam persenjataan atau sebagainya. Dan tuan-tuan sekalian, saya nak maklum, satu masa nanti yang duk hantar barang dekat kita tu bukan lagi orang.
Manusia satu masa nanti akan dikawal dengan drone sepenuhnya. Semua pergerakan kita akan dipantau, dan drone yang hantar barang daripada satu tempat ke satu tempat. Tak ada lagi dah transporter manusia ini. Tuan-tuan sekalian, ini benda yang akan berlaku. Tuan nak percaya ke tak nak percaya? Dengar dulu. Kalau tak percaya, tunggu. Tapi kalau percaya, buat persediaan dari sekarang. Tuan-tuan sekalian. Jadi, dan jika kita tidak patuh kepada arahan PBB atau WHO dan sebagainya, mereka akan boleh kenakan sekatan ke atas kita. Jadi tuan-tuan sekalian, itu benda yang berlaku. Dalam sistem ni, mereka akan guna alat berikut. Dia panggil skor sosial. Skor sosial ni makna social credit score, di mana dia akan guna digital ID. Itu sebab sekarang kerajaan mewajibkan siapa-siapa yang nak daftar telefon kena ada digital ID. Kalau tak ada digital ID, tak boleh pakai telefon. Ini akan berlaku. Dan rekod kesihatan, tuan-tuan dengar ni, semua ni dikira nilai. Rekod kesihatan, rekod pendidikan. Dulu belajar ikut sistem ke tak ikut sistem? Bagaimana dulu belajar sukatan apa? Sekolah mana? Sekolah ini sekolah tidak diiktiraf. Sekolah ini sekolah yang bahaya. Kenapa tak ikut sistem? Rekod pekerjaan, track rekod kita bekerja akan dipantau, kita buat kerja apa. Rekod media sosial, kita pakai YouTube, kita pakai Facebook, kita pakai apa, semua akan dipantau. Dan sekarang ni tuan-tuan, kalau nak pergi ke Arab Saudi, salah satu alat yang dia akan rujuk kita, ada tak Facebook, ada tak YouTube. Dengan menggunakan algoritma, hanya dalam masa beberapa saat, YouTube kita dibaca, Facebook kita dibaca, maka dia akan dapat markah. Orang ini layak ke tidak dapat visa nak pergi ke Saudi. Itu sudah dimulakan di negara Arab Saudi. Sebab itu tuan-tuan sekalian, visa umrah, visa haji diperketatkan. Dan kalau orang macam saya asyik cerita benda-benda macam ni, maka nilai markah saya akan rendah, kerana saya tak uji mereka. Tuan-tuan sekalian, ini benda yang akan berlaku. Jadi di masa itu, waktu itu, no more cash. Duit cash tak akan ada. Nanti tengok. Dan hari ni pun kita tengok dah, ramai orang tak ada duit cash dalam poket. Orang percaya kepada digital. Dan waktu itu bila tidak ada wang fizikal ni, apa dia yang kita hilang tuan-tuan? Bila kita tidak ada wang fizikal, kita tak boleh fikir kita nak beli di mana, kita nak simpan di mana, ikut kita suka, kita nak beli apa, tak boleh. Kita hilang kemerdekaan diri. Dan tu semua, jadi waktu itu semua transaksi akan direkod dan kita tidak ada ruang untuk melarikan diri lagi. Maka mata wang global tunggal pun terhasil. Jadi apa dia nama wang itu? Dia panggil GDC, Global Digital Currency, yang dikendalikan oleh IMF, WEF dan PBB. Dan inilah dia tuan-tuan sekalian, apa yang disebut sebagai One World Currency, duit satu dunia, sebagai salah satu syarat untuk menuju kepada One World Government ataupun macam tu. Okey, tuan-tuan sekalian, apa yang kita bincang ni, ada dalil ke tidak? Ada petunjuk ke tidak? Ada. Dalam Al-Quran, dalam hadis, Nabi SAW telah menyebut bagaimana Dajjal itu akan menggunakan kuasa. Dan Amba sebut selalu, Dajjal ni bukan semesti nanti yang terakhir yang mata sepek sebelah tu, tidak. Dia ada 30 atau 27 hingga 30 Dajjal sejak daripada zaman dulu sampai zaman kita. Jadi kita ni entah Dajjal yang keberapa lah kita sekarang ni. Ejen-ejen yang ada tu ejen Dajjal semua. Termasuk Rockefeller, Donald Trump, apa semua sekali itu kita panggil ejen dia. Dalam hadis Nabi SAW menyebut cara Dajjal nak kawal kita, dia sempitkan rezeki. Macam mana? Nabi sebut dalam riwayat Muslim sahih ni 2937, Dajjal wa yamurru alal qaumi, Dajjal akan melalui sesuatu kaum, sesebuah negeri, sebuah kampung, sebuah bandar. Fayad'uhum,
lalu dia pun mengajak mereka supaya beriman kepadanya sebagai Tuhan. Maka ada kaum negeri itu fayarudduna alaihi qawlahu, mereka tolak ajakan Dajjal itu, mereka hantar balik ajakan itu. Maka dia tak kisah. Bila orang tak setuju, fayansarifu anhum, dia pun tinggal kaum itu. Tetapi apa akan jadi? Fayusbihuna mumahhilin, maka akhirnya mereka menjadi orang yang miskin. Bila dia tinggal negeri itu, dia akan jadi miskin. Laisa lahum laisa lahum sya'un wala na'am, sehingga pada mereka tidak akan ada harta dan tidak ada akan binatang ternakan pun tak ada. Harta pun hilang, binatang ternakan pun hilang. Jadi pendekatan inilah yang diguna oleh puak-puak ni sekarang, iaitu sebagaimana dia datang negara kita, dia paksa negara kita terima tanda tangan. Maka Perdana Menteri kita pun kena sambut. Presiden Amerika ni tuan-tuan, dia manusia yang paling berkuasa di atas muka bumi sekarang. Dengan jumlah tentera dia yang cukup besar, dia nak pergi satu-satu tempat tu, dia tidak akan pergi, melainkan sebagaimana besarnya urusan Fir'aun untuk pergi kepada mana-mana tempat dalam dunia. Tuan-tuan sekalian, jadi sebab itu bila dia datang sini, dia bukan dijemput, dia memang nak datang, nak paksa kita. Dan kita pun memang dah lama berniaga banyak dengan dia. Amba sebut dah dulu, di mana lebih daripada 1/3, atau katanya 1/3 ke 2/3, saya tak ingat. Maksudnya perniagaan Malaysia ni, sumber ekonomi kita bergantung pada Amerika, sumber paling besar. Maka dia paksa supaya kita terima. Dan itu yang duk bahas perjanjian ART 2025 baru ni, sampai hari ni tak habis-habis lagi tu bahas. Amba tak bahas lah perjanjian tu sebab ramai dah orang bahas. Jadi kita fikir kita buat benda-benda yang orang lain tak bahas lagi. Dan cuba dengar lagi tuan-tuan. Maka di waktu itu kita dipaksa bergantung kepada ekonomi ini. Jadi tuan-tuan sekalian, iaitu ekonomi kepada Dajjal. Dengar lagi tuan-tuan sekalian. Dan di antara kelebihan Dajjal ialah dia boleh kawal hujan dan tanaman. Di mana Nabi menyebut thumma yamurru bil kharibah. Kemudian Dajjal lalu di kawasan kontang. Dia melalui tempat tak ada manusia, tempat gersang. Fayaqulu laha, lalu dia pun kata je kepada tempat tu, akhriji kunuzaka, keluarkan olehmu simpanan-simpanan kamu, khazanah-khazanah kamu, wahai bumi gersang. Maka khazanah tadi pun, dia pun lepas dia kata je macam tu, fayantaliku, dia tak buat apa-apa, dia jalan, dia kata begitu je, akhriji kunuzaka, wahai bumi, keluarkan simpanan kamu, khazanah kamu. Dia pun pergi. Apa jadi? Fatatba'uhu kunuzuha, maka simpanan bumi terus keluar daripada bumi dan mengikuti dia kaya asiban nahli, sebagaimana deruan lebah, rombongan lebah terbang. Tuan-tuan sekalian, itu yang akan berlaku. Jadi tuan-tuan sekalian, di antara benda yang disebut dalam surah Al-Waqi'ah, benda yang utama surah Al-Waqi'ah sebut dah manusia ni. Pertama sekali keturunan. Yang itu pada ayat afara'aitum ma tumnun. Afara'aitum ma tumnun. Betul tak? Itu apakah kamu tengok kepada benih yang kamu pancut itu? Betul? Jadi Tuhan tanya, a antum takhluquna am nahnul khaliqun, adakah kamu yang buat atau kami buat? Satu. Yang kedua, afara'aitum ma tazra'un ma tahrusun, apakah kamu tengok apa yang kamu bajak? Pertanian. Yang ketiga, afara'aitum ma tashrabun, apakah kamu tengok apa yang kamu minum? Air. Yang keempat, afara'aitumun nar allati turun, apakah kamu tengok api yang kamu nyalakan? 4 sumber inilah yang mereka akan manipulasi. Di mana benih manusia ni semua tuan-tuan sekalian, dia tidak perlu lagi kepada nikah kahwin. Manusia boleh dilahirkan dan dibesarkan melalui alat, iaitu dia panggil
satu kilang nama dia Ectolife, di mana di situ manusia akan dibesarkan dan dilahirkan dengan ribuan manusia sekali lahir. Sekarang, dan manusia ini boleh dikacuh, boleh dibacuh, boleh dikacuk untuk jadi bentuk apa, kecerdikan tahap mana, semuanya digenerate melalui AI, tuan-tuan sekalian. Okey, yang kedua yang dia akan kawal kita, makanan. Sebab itu sekarang ini tuan-tuan sekalian, mereka sudah mula membeli ladang-ladang yang besar dan mereka nak kawal, di mana manusia lain tak boleh buat ladang, tak boleh ternak lembu dan sebagainya, kerana apabila menternak lembu ini menghasilkan pelepasan gas rumah hijau, dia panggil. Gas rumah hijau ni maksudnya karbon dioksida itu akan menyebabkan berlakunya pemanasan global. Maka lembu-lembu apa semua tak perlu diternak. Sebab apa? Rugi. Cukup kita ambil sel lembu, DNA lembu tadi, kita ternak melalui makmal dan kita boleh print lembu tu. Daging, kita nak makan daging apa, kita boleh print, dia keluar daging kultur, tuan-tuan sekalian. Maka ini yang akan berlaku. Mereka nak buat. Tujuan apa? Apabila kita tidak makan daripada sumber yang asli, fitrah alam yang Allah letak melalui tumbuhan, rumput dan sebagainya, yang akan membesarkan dan menyuburkan tubuh kita itu hilang. Dan bila mereka guna makmal, maka bahan-bahan yang mereka akan letak untuk pembiakan daging kultur itu adalah bahan-bahan yang mereka sudah rancang dan mereka tahu nak menjadikan manusia itu perangainya apa. Tuan-tuan bayang sendirilah, dengan vaksin pun manusia sudah jadi pening habis dah. Vaksin saja otak dah jadi gila dah manusia ni. Orang jadi garang, hilang sabar. Tuan-tuan sekalian, pantang ada tak kena sikit, pukul, bunuh. Tuan-tuan perasan tak sekarang ni? Potong, kerak dan sebagainya, semua berlaku. Jadi tuan-tuan sekalian, itu yang akan berlaku. Dan yang terakhir, dia akan kawal tenaga. Api itu tenaga, iaitu sistem sumber kekuatan yang boleh memproses semua alam. Sumber tenaga, teknologi dan sebagainya duduk dalam api. Yang tu dia akan kawal sepenuhnya. Air, tuan-tuan, saya nak maklum, air menjadi salah satu target dia, dan di antara untuk menjana sistem AI ini, dia perlu kepada air yang banyak. Jadi sekarang ini mereka mencari mana negara dalam dunia ini yang mana sumber airnya banyak, air mineral, air semula jadi, air sungai. Maka Malaysia dan kawasan-kawasan delta ni yang ada sungai yang banyak ini, salah satu, terutama Sarawak dan Sabah, salah satu kawasan target mereka yang mereka nak untuk jadikan tempat pelaburan, membina kilang untuk generate AI mereka. Jadi kalau orang tanya, Ustaz sumber ambil di mana? Adalah. Tak perlu nak cerita rujukan buku ini, mengikut orang ni, mengikut orang ni. Bukan tesis. Masa ada setengah jam nak cerita sumber apa. Cerita hari ni pun tak habis dah. 7 suku dah, tuan-tuan sekalian. Janji 7 suku. Jadi tuan-tuan sekalian, ini tak sempat habis lagi ni, tuan-tuan. Jadi sebab itu, untuk makluman kita, kita nak bagi tahu, yakunu qabla khurujid dajjal sinun syidad, di mana sebelum keluar Dajjal dia ada tahun kemarau yang teruk. Dan kita tahu semua tahun itu 3 tahun. 3 tahun, tuan-tuan sekalian. Dan mengikut bacaan mereka, ini mereka rajin buat kajian. Mengikut bacaan mereka, mereka jangka kemarau ini bermula pada bulan 3 tahun 2026. Itu bacaan mereka. Tapi kita ada Allah, maka kita nak lawan mereka ni pakai apa? Jangan pakai teknologi. Kita kena lawan pakai istighfar yang paling besar. Taubat daripada dosa. Itu solusi nak lawan semua ni. Istighfar, taubat, sedekah jariah, taat, zikir Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kurangkan perbalahan. Kurangkan bercakap benda-benda yang tak ada faedah. Tumpu kepada istighfar, baca Quran, solat, tahajud dan berdoa. InsyaAllah semua ini boleh kita atasi, tuan-tuan sekalian. Jadi tak bolehlah dah berjanji setakat tu. Cuma nak bagi tahu,
di akhir projek mereka, mereka akan ada 8 akidah. Ada 8 akidah CBDC ni. Tetapi saya nak baca satu je. Satu masa nanti tuan-tuan sekalian, akidah mereka, you will own nothing and you will be happy. Kamu satu masa nanti tak perlu miliki apa-apa, tetapi kamu boleh hidup gembira. Kita nak mikir lagu mana? Tak ada ke satu tapi hidup gembira. Sebab apa? Dia akan ubah segala-galanya sehingga kita akan redha. Tak perlu ada. Sebab apa dia akan letak kita? Tuan-tuan, jarak kita tidak lagi dalam bentuk kilometer pada masa akan datang. Jarak kita hanya kita akan berlegar dalam daerah 15 minit. Dia panggil smart city. Jadi pergerakan kita tu canggih macam mana pun tak lebih daripada 15 minit. Jadi dalam bandar itu dia akan bekalkan segala-galanya, dia sediakan segala-galanya. Tugas kita ialah hidup dan patuh buat kerja dia. Itu saja. Jadi kalau sekarang ni kita boleh pergi sana naik kereta berjam-jam, satu masa nanti dia tak akan benarkan hidup macam tu. Dia kata rugi masa, rugi tenaga, bayar road tax apa semua, tak perlu road tax, tak perlu kereta. Awak duduk je dalam smart city ni, semuanya drone yang akan kawal. Drone yang akan sampaikan, sebagaimana kita hari ni tak payah pergi berkedai, beli online dan sebagainya. Kalau tuan-tuan nak tengok contoh ke arah tu, tuan tengoklah sekarang ni Grab. Kita tak perlu ada kereta, cukup kita sewa. Dan satu masa nanti rumah pun kita tak perlu beli, kita hanya perlu sewa. Semua menjadi milik dia dan dunia ini jadi milik dia. Dan akhir sekali, hati dan akidah kita pun dia akan jaga. Niat kita dia tahu. Niat kita pun dia boleh tahu. Walaupun selama ini kita duk kata, siapa boleh baca niat kita? Melalui AI dan alat ID digital yang dia akan letak pada badan kita, dia boleh kesan gerakan yang ada dalam tubuh kita. Dan gerakan itu boleh diterjemah dalam bentuk tulisan, dan pemikiran kita itu tuan-tuan boleh diprint dalam bentuk 5D, bukan 3D, 6D. Kalau kita sekarang 3D aja, boleh 3 dimensi. Dia boleh print keluar, otak pemikiran kita boleh print keluar dalam bentuk seketul. Kalau kita fikir tentang seorang wanita, dia boleh guna pemikiran kita itu print. Ini wanita yang kamu fikir dalam kepala tadi, keluar wanita tu dalam bentuk patung yang hidup. Tuan-tuan sekalian, ini apa yang dia akan buat, yang dia rancang. Sebab itu tuan-tuan sekalian, sekadar itu dululah pagi ni, masa pun dah tak cukup. Kita sambung lain kali. Tolonglah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Allahumma tammim lana taqsirana fi ada' wajibatina wa qada'i a'malina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma tammim lana bil khair. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbi la yakhsha' min nafsi la tashba' ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يستجاب يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم.